Dalam sejarah kita ni, ada banyak kisah-kisah yang terukir dengan darah dan keberanian. Tapi hari ini, kita nak selami satu daripadanya, satu pertempuran yang betul-betul jadi lambang semangat juang kita yang tak pernah padam. Inilah dia kisah Agung Bukit Kepong. Ingat hari ni, ia bukan sekadar nombor dalam kalender tau. Inilah detik di mana sebuah balai polis yang kecil diuji sampai ke titisan darah yang terakhir. Cuba kita bayangkan sekejap suasana pagi tu. Dekat tebing Sungai Muar, kabus tebal menyelubungi kawasan yang terpencil. Sunyi sepi, tenang kan? Tapi ketenangan inilah yang akan dirobek sekejap lagi. Dan dari sinilah sebuah babak yang tragik tapi penuh dengan semangat kepahlawanan dalam sejarah kita pun bermula. Semuanya bermula pada waktu subuh. Dekat Balai Polis Bukit Kepong, Sarjan Jamil bin Muhammad Shah dan orang-orangnya langsung tak sangka pagi tu akan jadi ujian paling getir dalam hidup mereka. Cuba tengok perbezaan jumlah ni. Sebelah sini cuma 25 orang. Tu pun campur polis dan keluarga mereka sekali. Sebelah sana pula, hampir 200 pengganas komunis yang lengkap bersenjata. Memang tak seimbang langsung. Mereka datang bukan nak berunding. Mereka datang nak hapuskan semua orang. Dan inilah dia percikannya. Pukul 4.15 pagi, ada seorang komunis cuba potong pagar kawat duri. Tapi SC Jaafar nampak. Tanpa ragu-ragu, dilepaskan tembakan pertama. Dari situlah bermulanya pertempuran sengit selama 5 jam tanpa henti. 5 jam yang menguji semangat manusia sampai ke tahap paling maksimum. Walaupun dah kena kepung, kena serang dari semua arah, wira-wira kita kat Bukit Kepong ni, mereka jadi ibarat sebuah dinding yang enggan runtuh. Semangat mereka tu, memang kental. Pihak komunis ni, berkali-kali diorang jerit suruh serah diri. Cuba kita letak diri kita kat tempat diorang. Apa pilihan yang ada? Menyerah untuk selamatkan nyawa ataupun terus berjuang demi maruah? Itulah soalan yang diajukan pada mereka berulang kali. Dan jawapan mereka cuma satu perkataan. Ringkas tapi padu. Tidak! Satu perkataan je tapi penuh dengan keberanian, maruah dan keazaman yang luar biasa. Yang buat cerita ni lagi luar biasa, perjuangan ni bukan setakat anggota polis je. Kat barek belakang tu, isteri-isteri dan anak-anak pun jadi benteng pertahanan. Bila suami diorang gugur, ada 2 orang isteri ni terus capai senjata, sambung berjuang. Ini bukan keberanian askar, ini keberanian yang lahir dari naluri untuk melindungi orang yang tersayang. Bila serangan demi serangan gagal, musuh pun mula guna taktik kotor. Kejam. Diorang tangkap isteri anggota polis, jadikan tebusan dan paksa mereka merayu-rayu suruh suami menyerah. Tapi para pejuang kita tetap tak goyah. Tapi keberanian ini ada harganya. Harga yang sangat-sangat mahal. Fatimah dibunuh dengan kejam. Miriam pula cedera parah. Dan yang paling tak boleh diterima akal, seorang anak kecil telah dicampak hidup-hidup ke dalam api yang sedang marak. Pertempuran ni dah sampai ke kemuncaknya. Api dah mula menjilat dan memusnahkan segalanya. Dan perjuangan mereka masuk fasa terakhir. Fasa yang paling nekat. Cuba bayangkan babak ni. Balai polis dah terbakar. Harapan untuk hidup memang dah tak ada. Tapi 3 orang polis terakhir dan seorang pengawal kampung, mereka tak nak mati terkurung. Mereka pilih untuk meluru keluar, serang musuh depan-depan. Dan penting untuk kita faham benda ni. Mereka buat macam tu bukan sebab dia orang sikit boleh menang atau boleh hidup. Tak. Mereka tahu mereka akan gugur. Tapi mereka terus berjuang sebab mereka tak nak mati sebagai seorang pengecut. Jom kita sebut dan ingati nama wira-wira ni. Sarjan Jamil bin Muhammad Shah, Kopral Moha Yassin dan ramai lagi, termasuklah polis bantuan dan pengawal kampung. Ini bukan sekadar senarai nama kawan-kawan. Ini adalah senarai wira negara yang telah korbankan segalanya. Okey, sekarang jom kita anjak sikit. Macam mana pengorbanan kat satu balai polis terpencil ni boleh bagi kesan yang begitu besar sampai ia membentuk maruah sebuah bangsa? Kena ingat, peristiwa ni bukan terjadi tiba-tiba. Ia berlaku masa zaman darurat. Satu zaman yang sangat gelap dalam sejarah kita, yang berlarutan berpuluh-puluh tahun. Dan dalam kegelapan itulah, kisah Bukit Kepong ni jadi macam satu cahaya, satu simbol penentangan yang membakar semangat.
Inilah mesej paling penting dari pengorbanan mereka. Ia jadi bukti yang sangat jelas yang rakyat negara ini tak akan tunduk pada ideologi bersenjata. Kita akan lawan habis-habisan untuk pertahankan masa depan kita. Setiap kali kita rasa selamat, setiap kali kita tengok anak-anak kita pergi sekolah dengan aman, kita kena ingat, benda ni semua tak datang percuma tau. Ia dibayar dengan darah dan nyawa wira-wira macam mereka di Bukit Kepong. Jadi sekarang, bila kita sebut nama Bukit Kepong, ia bukan lagi sekadar nama sebuah tempat. Ia dah jadi satu simbol yang bangsa ini takkan sesekali menyerah kalah. Dan kita akhiri dengan soalan ni, untuk kita renungkan bersama. Keamanan yang kita ada hari ini dibayar dengan darah semalam. Persoalannya, masihkah kita ingat? Sebab pengorbanan mereka tu warisan kita semua dan tanggungjawab kita lah untuk pastikan ia tak pernah dilupakan.